Kalau gatal, boleh dapatkan ubat gatal lah dekat mana-mana farmasi terdekat. Sebab kalau you garu, memang akan tinggal parut lah. Korang boleh share live ni dekat siapa-siapa, saudara mara ke, adik-adik kakak ke, abang ke yang ada masalah parut kaki. Kita accept je untuk lelaki. Lelaki perempuan boleh. Asalkan korang punya kulit tu berparut. Okay, kalau bulu lebat, kita prefer cukur dulu. Okay, kalau macam customer saya ni, dia tak nak buang bulu. So, saya kena buat lama lah dekat